Selamat pagi dan salam sejahtera. Memasuki minggu kedua bulan Julai tahun 2026, tumpuan kini terarah kepada beberapa inisiatif bantuan kewangan yang dijadualkan mengalir kepada masyarakat yang berkelayakan. Sepanjang minggu hadapan, sekurang-kurangnya 2 bentuk bantuan utama negara dijangka mula disalurkan selain daripada pelaksanaan inisiatif pendidikan yang kini sedang rancak berjalan. Bagi anda yang bergantung kepada bantuan-bantuan ini, minggu hadapan merupakan tempoh penting bagi memastikan kelangsungan aliran tunai isi rumah dan perniagaan mikro anda berjalan lancar. Bantuan pertama yang menjadi tumpuan ialah bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM untuk bayaran bagi bulan Julai 2026. Skim bantuan ini merangkumi pelbagai kategori sokongan sosial termasuklah bantuan warga emas, bantuan kanak-kanak, Elan Pekerja Orang Kurang Upaya atau OKU, bantuan AM Negeri serta bantuan AM Persekutuan. Secara asasnya, proses pengkreditan atau pembayaran ini lazimnya dilakukan sekitar tarikh 10 hari bulan pada setiap bulan. Berdasarkan situasi terkini, di sesetengah kawasan, pihak JKM dilaporkan telah pun menyerahkan data dan dana bayaran kepada institusi perbankan untuk urusan agihan kepada akaun penerima. Oleh itu, ramai penerima yang layak dijangka akan mula menerima transaksi kemasukan wang ke dalam akaun bank masing-masing seawal minggu hadapan. Bagaimanapun, para penerima perlu mengambil maklum bahawa tarikh bayaran bantuan JKM ini adalah tidak sekata antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Terdapat kawasan yang menerima bayaran lebih awal, manakala ada juga daerah yang menerima sedikit lewat, malah dalam beberapa kes, transaksi hanya berjaya diselesaikan pada penghujung bulan. Orang awam dinasihatkan untuk berhubung terus dengan pejabat JKM di kawasan kediaman masing-masing bagi mendapatkan tarikh sahih pembayaran. Selain itu, semakan status rujukan boleh dilakukan secara dalam talian menerusi portal rasmi di e-Bantuan JKM. Bantuan kedua yang amat dinantikan khususnya oleh pengusaha sektor pertanian adalah berkaitan dengan bayaran tunai program budi diesel di bawah kategori budi agri-komoditi. Langkah ini menyusul selepas berlakunya rombakan besar-besaran dalam sistem penyesaran subsidi diesel di Semenanjung Malaysia. Untuk makluman, sistem bagi pengguna kenderaan diesel persendirian kini telah diubah sepenuhnya menggunakan kaedah pengesahan sistem MyCard di stesen minyak serupa dengan kaedah yang digunakan untuk petrol RON 95 bagi membolehkan mereka membeli bahan api pada harga bersubsidi RM2.10 seliter. Perubahan polisi ini bermakna bantuan tunai bulanan yang dimasukkan terus ke akaun bank atau diambil secara tunai sebelum ini untuk pemilik kenderaan persendirian telah pun dihentikan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, satu kategori khusus iaitu budi agri-komoditi masih mengekalkan kaedah pemberian bantuan secara tunai bulanan. Mengikut jadual rasmi yang dikeluarkan sebelum ini, tarikh pembayaran bagi bulan Julai dijadualkan jatuh pada 8 Julai 2026 iaitu pada pertengahan minggu hadapan. Walaupun tarikh ini dijangka kekal, para penerima diminta untuk peka terhadap sebarang pengumuman terkini daripada Kementerian Kewangan sekiranya terdapat pelarasan jadual ekoran fasa peralihan sistem subsidi semasa. Penerima digesa untuk menyemak status kelulusan semasa bagi memastikan nama anda masih aktif di portal rasmi Budi Madani. Sebagai maklumat tambahan yang tidak kurang pentingnya, para pelajar dan ibu bapa diingatkan mengenai inisiatif baucer buku Madani bernilai RM100 yang kini sedang dibuka untuk penebusan. Proses penebusan ini telah bermula sejak 1 Julai lalu dan akan ditutup secara rasmi pada 31 Julai 2026. Inisiatif ini disasarkan secara khusus kepada 2 kategori utama iaitu pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pengajian tinggi atau IPT. Bagi kategori sekolah menengah, penebusan baucer perlu dilakukan melalui platform D5 Kementerian Pendidikan Malaysia dan pembelian buku boleh dibuat di portal Book Capital. Manakala bagi pelajar IPT, urusan penebusan serta pembelian buku boleh diselesaikan sepenuhnya secara berpusat melalui platform MySiswa Plus. Memandangkan tempoh masa yang diberikan adalah terhad sehingga akhir bulan ini, semua pelajar yang layak digesa untuk segera melakukan penebusan bagi mengelakkan implikasi baucer luput.
Kesimpulannya, minggu kedua Julai 2026 bakal membawa kelegaan kewangan buat kumpulan sasar JKM serta pengusaha komuniti di bawah program Budi Agri Komoditi. Sebagai langkah persediaan, anda yang terlibat dinasihatkan untuk melakukan semakan baki akaun bank secara berkala bermula pertengahan minggu hadapan, menyemak portal rasmi yang berkaitan bagi memastikan status kelayakan anda masih aktif, dan bagi golongan pelajar, segerakan penebusan voucher buku sebelum tarikh tutup. Pastikan anda sentiasa merujuk saluran berita rasmi kerajaan untuk mengelakkan kekeliruan maklumat. Sekian laporan berita untuk kali ini.